Semalam kita jumpa soalan menarik macam ni. 5x kuasa 2 tambah 15x tolak 20. Keluarkan faktor dia. Minus 20, faktor dia 5 dengan 4. Cepat tulis, Mami. 5 dengan 4. So, x itu 5x kuasa 2. 5 darab x, 5x. 5x darab 4, 20x. 5 darab 4, 20. Soalan dia plus 15 kan. So, plus 15 ia adalah 20. Plus 20 tolak 5. Plus 20 tolak 5 yang mana tadi nak letak plus depan 4. Sebab kita darabkan 5x darab 4 tadi kan. Kita nak plus. So, plus letak situ. Minus terletak depan 5. Kita akan dapat cek semula 5x kuasa 2 tambah 15x tolak 20 sama kan soalan. So jawapan dia 5x tolak 5 darab x tambah 4. Ini jawapan dia. Tapi Aisyah cakap Aisyah dapat jawapan lain. So kita tengok Aisyah punya jawapan pula. Keluarkan 5. Keluarkan. Nampak betul lah Mami tulis. So Aisyah punya faktor Aisyah guna 1 dengan 20. So buat macam biasa tadi. 5x darab x, 5x kuasa 2. 20 darab x, 20x. 5 darab x darab 1, 5x. 20 darab 1, 20. Dia plus 15. So kita kena letak plus ni depan 20. Depan 20. Dan depan 1 tu minus. Sebab nak minus 5x. So minus. Cek jawapan dia 5x kuasa 2 tambah 15x tolak 20. Sama jawapan. Jawapan Aisyah 5x tambah 20 x tolak 1. Untuk soalan yang sama dapat jawapan yang berbeza. Boleh ke tak boleh sebenarnya? So kita cek. Kita cek dengan yang 5x kuasa 2 tambah 5x tolak 20. Yang ni dekat chapter menentukan nilai pemboleh ubah kan. Mami gunakan jawapan Mami dulu. 5x tolak 5 darab x tambah 4 sama dengan 0. Jawapan Aisyah pula 5x tambah 20 darab x tolak 1 sama dengan 0. Cari nilai x. So 5x tolak 5 sama dengan 0. X sama dengan 5 rentas pergi jadi plus 5 bahagi 5 cross turun bawah. X sama dengan 1. Ataupun x tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan minus 4. So tengok jawapan Aisyah pula. 5x tambah 20 sama dengan 0. X sama dengan minus 20. Kenapa jadi minus? Sebab dia dah merentas sana kan. Bagi 5. X sama dengan minus 4. Atau x tolak 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. So kita tengok jawapan Aisyah dengan jawapan Mami. Last dia punya x tu dapat sama je. Minus 4 dengan 1. So untuk soalan macam ni, satu persamaan, satu ungkapan ni boleh dapat 2 jawapan. Mami rasa boleh. Kalau tak sure nanti Aisyah tanya cikgu. Okey.